Rahmati Allah sekalian, orang-orang yang beriman, mereka yang berubah. Mereka yang juga bersungguh-sungguh buat kerja. Allah janjikan 3 benda. Yang pertamanya, yarjuna rahmatullah. Allah janjikan rahmat. Yang keduanya, Allah kata maghfirah, pengampunan daripada Allah. Dan yang ketiganya, Allah nak menjatuhkan belas kasihan kepada rakyat negeri Perak. Mari sama-sama kita rebut 3 tawaran ini. Di atas dasar kita meraihkan keimanan itu, perubahan itu, dan juga sungguh-sungguh kita buat kerja. Saudara-saudara, itulah pengharapan kita. Hari ini saudara-saudara Ayub dah datang. Sebagai Menteri Besar yang ke-10 Perak Darul Ridwan, sama-sama dengan rakan ahli-ahli Majlis Musyawarah Kerajaan, rakan-rakan yang berhormat, kami 31 orang, insyaAllah kita akan sangkat sumpah pada 25 hari bulan ini dalam Dewan Undangan Negeri. Saudara-saudara, saya bukanlah Menteri Besar Parti Islam Malaysia. Saya juga bukan Menteri Besar untuk Parti Keadilan Rakyat. Saya bukan Menteri Besar untuk Parti Tindakan Demokratik. Saya adalah Menteri Besar untuk rakyat negeri Perak Darul Ridwan. Kerajaan campuran Pakatan Rakyat, bukannya kerajaan Parti Islam Malaysia, bukannya kerajaan Parti Keadilan Rakyat, bukan juga kerajaan Parti Tindakan Demokratik. Kami adalah kerajaan campuran Pakatan Rakyat untuk negeri Perak Darul Ridwan. Jadi untuk itulah saudara-saudara apa dinyatakan oleh penceramah-penceramah terdahulu tadi memberi makna kepada kita bahawa inilah yang nak kita hadiahkan kepada bukan hanya rakyat negeri Perak. Hari ini apa yang nak berada di negeri Perak, apa yang terjadi di negeri Perak hari ini saudara tak sama apa yang berlaku dekat Kelantan. Model Kelantan barangkali sesuai untuk negeri Kelantan ketika ini. Model Kedah yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat oleh Ustaz Azizan Razak, dia barangkali sesuai untuk negeri Kedah Darul Aman. Juga begitu kalau kita lihat rakan kita Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, Yang Berhormat Saudara Lim Guan Eng, barangkali sesuai untuk negeri Pulau Pinang dan juga negeri Selangor. Tapi yang berlaku dekat negeri Perak ni saudara-saudara adalah tumpuan bukan hanya seluruh negeri Malaysia, merupakan tumpuan seluruh dunia hari ini. Kenapa? Kerana kalaulah model ini model yang boleh diteruskan dengan keamanan dan juga dengan kemampuan keyakinan saudara-saudara, insyaAllah inilah model yang ditunjukkan untuk rakyat negeri Malaysia seluruhnya saudara-saudara. Jadi untuk itu, apa yang saudara buat, kerana keberanian saudara-saudara perubahan dalam pilihan raya baru-baru ini, sesungguhnya di atas usaha saudara-saudara, pengorbanan saudara-saudara itu, inilah hadiah yang paling bererti kepada rakyat negeri Perak. Hari ini saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita menjanakan perubahan ini di atas 5 paksi. Dan kelima-lima paksi ini kita nak hadiahkan kepada rakyat negeri Perak. Tadi apabila Yang Berhormat saudara Ngakomeng beritahu beberapa perkara yang telah saya umumkan secara terbuka, tak kurang daripada 4 perkara, 5 perkara yang hari ini kita mendapat sanjungan dan juga mendapat keyakinan daripada rakyat negeri Perak. Itu baru 2 minggu jadi Menteri Besar, Ayub. Baru 2 minggu jadi Menteri Besar. Kalau 4 tahun, agaknya harus kumbah dia mah. Kalau tak kumbah pun berongkah juga. Maklumlah sebelum ini kita membuat perubahan, kita cuba dalam banyak pilihan raya, tak ngombin. Tapi hari ini rakyat negeri Perak dah tambah serodik nampaknya. Yang kawan kita masa itu masih tengin lagi. Saya berterima kasih di atas serodik saudara-saudara kerana berani membuat perubahan dan menafikan segala teori-teori, segala tohmah yang dibuat oleh rakan kita yang masih tengin hari ini. Mereka menyatakan bahawa hanyalah mereka yang boleh mengurus dan hanyalah mereka yang boleh memerintah kerajaan dan juga memberikan manfaat kepada rakyat negeri Perak dan seluruh Malaysia. Ini satu teori yang cukup tak elok, yang menyebabkan orang berasa bahawa tak ada orang lain yang boleh memerintah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, hari ini alhamdulillah sokongan yang kita dapat daripada rakyat, bukan hanya satu bangsa, seluruh rakyat negeri Perak memberikan kekuatan, memberikan galakan rangsangan.
Selama 2 tahun, 2 bulan, 2 minggu, 2 hari. 2 minggu kita duduk dekat pejabat Menteri Besar, apa tak mandang pejabat tu. Betul lepas apa tak mandang. Setelah kota pun tak ada. Apa yang nak ditulis? Saudara-saudara, 2 minggu kita duduk jadi Menteri Besar. Tak kurang daripada 3 pelabur luar negara. 1 daripada Timur Tengah, 1 daripada Amerika, 1 daripada Eropah. Ketiga-tiga itu memberikan return, memberikan pelaburan mereka bernilai hampir 16 bilion saudara-saudara ringgit Malaysia. Saya telah dilawati oleh the International Chamber of Commerce. Sewaktu itu saudara-saudara, ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bukannya ada dekat sumpah lagi. Awak seorang dan seorang. Awak soh je dalam pejabat tu. Awak seorang. Ini gila punya kerja ni. Tapi apa nak dibuat? Tohor kajalah. Walau macam mana pun saudara-saudara, the International Chamber of Commerce, hampir 20 orang daripada mereka. Setengah daripada mereka adalah expat orang luar negara. Daripada Eropah, Jerman, Perancis, Amerika, Britain. Ahli-ahli kepada International Chamber of Commerce. Kita berikan rangsangan, kita berikan segala-gala dasar kita. Akhirnya mereka juga cukup percaya dan yakin kepada kita. Dan mereka meneruskan pelaburan. Dan menambah tinggikan pelaburan mereka dekat negeri ini. Begitu juga dengan pelabur di Timur Tengah. Mereka cukup yakin hari ini. Yang menyebabkan mereka yakin dan mereka tak yakin, demalah dulu. Dia kata kalau tumpah kerajaan, maka pelabur luar negara hari ini mereka akan terseksa. Mereka akan dihina. Tak ada mananya. Mereka lebih percaya pada kita. The foreign investors are more trustworthy. They actually gave their trust to us. Can you believe that? You believe in me. Saudara-saudara, itu masa kita seorang-seorang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri belum kat sumpah. Hari ini kita ada 5 dalam ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Kita 5 para peguam yang handal-handal, yang akan merangsangkan dan memberikan keyakinan kepada pelabur-pelabur luar, pelabur-pelabur dalam, pelabur-pelabur yang dah memang melabur dekat negeri Perak. InsyaAllah kita akan memberikan keyakinan kepada mereka. Tengah hari tadi di Hotel Casuarina, saudara-saudara, hampir 200 orang pelabur-pelabur daripada Chamber of Commerce